Selalu saya sebut, jangan pandang rendah kepada bidang culinary. Ramai orang muda, new talents ini untuk mempunyai keyakinan diri bagi mereka juga berinovasi. Kalau ucapan tadi saya kata sekarang ini, Master Chef dan juga bidang culinary ini bukan setakat masakan, bukan setakat persembahan, tapi ia sekarang berkaitan dengan keupayaan ataupun kreativiti atau inovasi bagi semua mereka yang berminat dengan bidang kulineri untuk mempersembahkan kreativiti dan kebolehan mereka. It is good. Secara kebetulan kita sedang di Perak ini kita sedang melancarkan program besar-besaran TVET. Jadi salah satu dari TVET ialah TVET kulineri. Saya dah bagi tahu kepada semua college community, semua college-college ataupun institut yang ada bidang TVET, selain daripada beri kepada bidang-bidang teknikal, beri juga kumpulan kepada bidang kulineri. Jadi hari ini sebahagian daripada cara kempen kita, promosi kita. Saya yakin ramai orang muda yang talent, yang partisipan, yang turut participate dalam pertandingan ini, mereka akan teruja dengan ilmu dan kemahiran pengalaman yang datang daripada chef-chef yang lebih senior. But at the same time, dia akan mendidik new talents ini untuk mempunyai keyakinan diri bagi mereka juga berinovasi.